Konflik terbuka antara Iran dan Israel kini masuki minggu kedua dan tidak menunjukkan akan reda dalam masa terdekat. Ia bertambah buruk selepas campur tangan Amerika Syarikat, meskipun Trump pada Khamis lalu memberi tempoh 14 hari kepada Teheran sebelum memutuskan untuk melancarkan tindakan ketenteraan ke atas Teheran. Bagaimanapun, baru-baru ini kita dapat lihat Trump menerusi Amerika Syarikat telah melancarkan serangan ke atas 3 tapak nuklear utama di Teheran, iaitu di Fordow, di Natanz dan Isfahan, yang jalankan projek pengayaan uranium. Dan tindakan melulu Amerika Syarikat ini gugurkan 6 bom tanker Buster dan 30 misil Tomahawk. Bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang insiden kebocoran radiasi seperti yang dilaporkan oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Apa reaksi Iran? Iran bertindak balas dengan melancarkan 30 peluru berpandu terhadap Israel yang juga merupakan sekutu Amerika Syarikat. Parlimen Iran misalnya juga meluluskan langkah penutupan Selat Hormuz yang juga dikhawatiri akan memberi impak besar terhadap ekonomi negara lain dan dunia. Dan Amerika Syarikat cuba minta campur tangan China untuk hala Iran laksanakan langkah tersebut. Susulan situasi kian meruncing ketika ini, Menteri Luar Iran iaitu Abbas Araghchi kini berada di Moskow untuk rundingan berperingkat tertinggi bersama dengan Presiden Vladimir Putin untuk bincangkan tidak balas bersama yang dikhawatiri akan jadi titik tolak bermulanya Perang Dunia Ketiga.